Reality SPM dan dunia lepasan sekolah. So tahun ni baru beberapa hari lepas, keputusan SPM adalah yang terbaik dalam 11 tahun. 11 tahun yang akan datang. Tapi at the same time, 1,700 pelajar gagal semua subjek. Ada kenaikan daripada 1,300 pada tahun lepas. So on the top end, orang yang pandai makin pandai. On the bottom end, yang bukan kita tak pandai lah, tapi yang gagal tu makin banyak pula. Apa pendapat Nick tentang isu ini? Okay, pendapat saya yang pertama sekali, adakah betul ini yang paling tinggi? Pertama, okay, itu antara poin yang saya sentiasa argue lah. Jangan telan bulat-bulat. Okay, kalau dalam perkara ni saya sentiasa rujuk Dr. Anwar dekat UKM, bahagian pendidikan. Baik, adakah tuan tahu bila keluar result SPM, subjek pertama, kedua, ketiga, dia bagi ABC ke dia bagi markah? Oh, tak pastilah. Dia bagi ABC saja. Dia ABC. Okay. Markah tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Berbeza dengan IGCSE result dia, dia akan bagi tahu markah 93, 80, 75. Baik, kenapa itu jadi isu yang saya nak utarakan? Okay. Sebab tahukah kita standard benchmark A80 ni setiap tahun tak sama. Tak sama. Ada tahun 85, ada tahun 75. Do we know the benchmark tu? Kita tak tahu, setiap tahun berubah. Okay. So, kalau kata hari ni cemerlang, bahasa mudahnya kalau saya nak nakal sedikit, tahun ni benchmark dia rendahkan sikit 70A, maka ramai cemerlang. Jadi nak kata ini paling perform, we need to dig deeper. I see. Itu yang pertama. Mana kata tidaklah saya nak cakap dapat straight A ni, walah tak ada apalah. Tidak. Bagus you perform, tapi jangan cakap, don't glorify too much pada A yang anda dapat. You have done a very good job, but kalau nak cakap cemerlang lah, yang tak ada A pula habis lah. Tidak. Sebab sistem kita dia berubah, dia norm based. Tahun ni ramai rendah sikit, dia rendah sikit pemarkahan. So in that sense, dia bukan segala-galanya. Kalau anda dapat straight A, insyaAllah jalan cerah je. Tak, dia ialah tiket yang sangat besar bila straight A. Tak dapat banyak A, gelap je. Tak, dia ada cara lain dia. Alright. So kalau cakap cara, so ramai yang lepas SPM ni dia nampak gaya ada yang blur juga, terutama sekali yang kat tengah-tengah. Kalau yang cerah tu, cerah lah kot. Mak bapak dia maybe dah train dia untuk lepas ni ambil beasiswa itu, ambil scholarship ni. Okay, dah ada orang plan untuk dia sampailah beyond SPM, sampailah beyond degree. Yang gagal semua ni maybe pun dia ada plan dia juga. Maybe dia kata tak apalah, kita kerjalah dulu, ataupun kerjalah terus. Dengan tidak adanya SPM, dia nak kerja terus lah, dia tak perlu fikir-fikir, sambung belajar. Tapi yang kat tengah-tengah ni, yang blur, tak tahu nak pilih jalan mana. So apakah yang boleh menyebabkan anak-anak muda ni stuck dalam pemilihan dia orang? Okay, baik, kita ambil 3 kategori Tuan Faiz sebut tadi. Pertama yang cemerlang, kedua adalah yang kita nak sebut gagal ataupun kepandaian dia tempat lain. Mana kata kalau dia dapat D dan ke bawah lah kot, agak sukar untuk dapat placement. Yang tengah-tengah, dia ada 2 option. Sama ada kalau dia tahu jalan dia, then go for it. This is the best case scenario. Namun 88% data menunjukkan mereka tak tahu sangat. Even kalau Finco buat data 88% kepada golongan B40 kepada 1,000 lebih student, 88% kata sukar dapat info tentang what's next. Saya minat ni, tapi bidang apa? Saya minat bidang ni, apa bantuan-bantuan kewangan sebab saya B40. So menyebabkan majority. So dia tak tahu, last kali dia terpaksa patah balik, tak apa, kerjalah. Tak ada, tak apalah, tengok apa depan mata lah. Akhir sekali tak capai aspirasi dia yang sebenar. So tengah-tengah ni yang nombor 1 kena buat adalah, you know what you want, get information first. So information mana? Google lah, tanyalah orang. Sebab apa anda tak dapat A, B, C, D, masih lagi boleh masuk matrik. Ada syarat syarat khusus yang dalam UP untuk apply. Mungkin tak dapat A, tak apa, dia ada yang syarat minimum dia, at least you dapat C, dapat untuk masuk matrik ataupun pilihan-pilihan dalam UP. Nanti ni isi kita akan tahu, iaitu syarat minimum at least dapat C, lulus. So ini you tak dapat A banyak pun, it's okay, you masih lagi boleh teruskan, ada peluang. So get that information first. Sebab sangat ramai orang sangka, tak dapat A tak boleh sambung. A tak banyak, tak ada lah, biasa-biasa lah. Tak dapat A, so sastra lah, aku tak boleh lah nak pergi ke arah aliran sains. Tak. So get that information first. C sudah buka jalan dah sebenarnya. So apakah peranan ibu bapa pula dalam ini? Sebab kadang-kadang yang golongan pertama tu kadang-kadang ibu bapa dah push. Kadang-kadang yang result tak bagus pun, tapi ada juga ibu bapa yang push. Tapi kalau ada golongan yang ibu bapa tak boleh push ataupun tak minat langsung tentang pembelajaran anak-anak dia, dia kata macam ni, ikut engkau lah, dah besar, sekarang nak buat apa? Apakah yang mereka boleh buat?
Untuk ibu bapa ke untuk student tu? Dua-dua. Sebab kita nak try to message, to reach out to ibu bapa lah. Nak menceritakan betapa pentingnya, ataupun up to Tuan Nik lah, nak kata penting tak ibu bapa, peranan ibu bapa ni dalam pembelajaran anak-anak mereka. Baik, saya bagi tahu ibu bapa sangat penting. Dalam ekosistem seorang pelajar, kita ada sistem, kita ada cikgu, kita ada ibu bapa, kita ada student. Saya ambil 4 lah. Ekosistem kita, okey lah, tak nak komen banyak, jauh sangat. Kita komen cikgu. Adakah cikgu kita bagus? Tuan rasa? Sederhana. Saya akan data daripada Cambridge Assessment International, cikgu kita nombor 1 paling committed dalam dunia, compare dengan 10 negara yang agak maju. Dari segi apa? Dari segi adakah cikgu tu willing untuk spend extra time demi skor pelajar lebih baik. Cikgu kita nombor 1 dalam dunia. Dalam dunia. Okay. Adakah cikgu kita berpuas hati dengan career dia? Kepuasan bekerja dari segi pay ataupun enjoyment 75% antara top dalam dunia juga. So sistem kita melahirkan cikgu yang dah excited, teruja dan nak bagi lebih. Cikgu selesai dah. Okay, selesai cikgu. Jangan cakap lah cikgu ada yang buat tak, itu semua profession pun ada lah. Okay, betul. But in terms of majority, cikgu kita good quality. Now datang kepada ibu bapa dengan student. So ibu bapa zaman sekarang dia banyak lepas pada cikgu. Sama. Yang concern lah, yang mempengaruhi sebab aku dulu tak dapat jadi doktor, jadi aku nak anak aku jadi doktor. Itu pun ada kisah lain. Okay. Student pula, dia dapat pendedah maklumat tahap mana? Okay. Maklumat satu dengan izin tuan saya pernah dapat seorang pelajar. Saya interview dia lah. Dia nak dapat scholarship, so kita interview, saya independent. Saya nak jadi business operator bus. Saya dengar, pelik sangat pelik. Apa tuan tahu? Saya pernah pergi jumpa toke bas dekat Kelantan. Saya tanya proses, jadual, kos. Saya suka bas, saya kenal bas. Saya tanya, macam mana nak kenal bas? Basic sekali tengok tayar, ada 3 skru, 4 skru, tu jenis lain, power dia lain. Lain macam budak ni. Saya jumpa driver bus, live dia macam mana, jadual dia macam mana. So saya tahu dah basic plan. So saya nak tanya tuan sekali, kos apa saya nak pergi. That kind of information budak ni dapat, tabik spring. I wish everyone have that kind of information. Dia tahu dia nak apa, bisnes apa, dia pergi jumpa on the spot, pergi ke lapangan, tanya orang buat bisnes tu, kerja je tu. You nak jadi dentist, saya pernah jumpa pelajar TKC, nak jadi dentist. Dia buat kerja 2 minggu dengan makcik dia, rezeki dia, makcik dia dentist, klinik sendiri. Kerja angkat barang, bagi apa, kepa alat-alat. Dia belajar. Kod gigi ni nama apa, penyakit gigi nama apa. Nature bekerja sebagai dentist macam mana. In that sense, dia boleh buat keputusan sangat-sangat tepat. Even tu bercanggah dengan parent. Bercanggah dengan parent apa maksudnya? Contoh, saya nak jadi dentist mak. Mak kata, tak payah jadi lawyer. Family kita tak ada lawyer. So, kena ada seorang lawyer. Tapi saya nak jadi dentist mak. Sebab, dentist ni hidup dia begini. Kerja dia begini. Saya boleh perform begini. Saya ada pengalaman macam ni. Takkah ibu bapa rasa lega bila anak bagi jawapan macam tu? Patutnya lega lah. Lega yes. Sebab aku nak anak aku jadi macam, tapi anak aku ada minat dia sendiri, dia tahu apa dia nak. Saya jumpa dengan abang botak yang cakap pasal bola tu. Dia kata zaman dia kecil nak pilih keputusan belajar, dia menyesal dia tak yakinkan parent dia. Sebab apa? Waktu tu dia pun tak tahu apa dia tahu. Dia pun tak tahu apa yang dia perlu tahu. It means kalaulah aku boleh repeat balik, aku akan belajar, ambil info, baru aku boleh convince bapa aku nak pergi bidang ni sebab begini. It's just that bukan mak ayah nak paksa sangat. Mak ayah sayang kita, dia nak yang terbaik. So dalam kepala dia, yang terbaik adalah doktor, lawyer, engineer. In that sense. Itu general lah. Yeah. So you have to convince your parent, ini yang baik untuk saya. Saya tahu dia baik. Itu je. You just need to educate your parent. Because your parent ada set of mindset, baiknya bentuk begini. You have to come to them, okay, bentuk begini. So benda paling utama saya nak tekan pada student, get your information, get exposure. Anda B ke C ke, don't care, I don't mind. If you have right direction, boleh pergi. Contoh, dapat C semua subjek. Okay, kita pernah dengar apa? Why A student work for C student kan? Yes, kita selalu dengar. Popular lah. Robert Kiyosaki tak silap. Kenapa C student ni boleh jadi businessman dan sebagainya? Sebab dia ada skill hidup, life skill. Kalau dalam kajian career coach, dia kata macam mana nak pindah daripada classroom kepada career dunia kerja, kena ada 4 C. Critical thinking, creative thinking, communication, collaboration. Pelajar kelas C, kadang-kadang dia tak boleh score A, tak bermakna dia tak pandai terus. Dia dapat C, dia tak pandai terus ke tak, dia pandai bidang lain, kecerdasan bidang lain. Saya pernah sebut dalam buku saya pun, ada 9 type of intelligence. Ini pun ada dalam psychometric test dekat KPM, ujian kepelbagaian kecerdasan tak silap.
ada yang body kinesthetic, ada yang intrapersonal. So anda mungkin pandai intrapersonal, business is for you, sales is for you, BD is for you, development is for you. Anda pandai bodily kinesthetic, athletic is for you. Anda pandai practical hands on, anda pandai linguistic, then language is for you, copywriting is for you, art is for you. So adakah ASPM ni mengukur semua kepandaian tersebut? Memang tak lah. Dia hanya ukur satu atau dua. Akademik lah mostly. Kepandaian untuk menghafal teori, falsafah, faham, konsep, that is academic. So get that information right. Sebab itu saya sebut dari sudut tu saya tak nak komen sebab cantik sebenarnya. Psikometrik dah dibuat, inventory minat kerja dibuat tu untuk makluman. Tingkatan 1, tingkatan 3, tingkatan 5. Inventory minat kerjaya, mana kata minat aku ke arah apa pekerjaan yang sesuai. Dibuat 1 buat, 3 buat, 5 buat. Apa maksud dia? Maksud dia tingkatan 1 engkau baru masuk kerja. Tingkatan 3 nak pilih kos tingkatan 4 tadi. Tingkatan 5 dah habis belajar nanti nak pilih bidang apa UTU dan belajar. So in term of system wise, exposure telah diberikan. It's just a matter of student tu ambil perhatian ke tak. Penting tak benda ni? Aku perlu tahu tak? You should know. Cuma dia tak rasa kepentingan lagi waktu tu. So ibu bapa tolong follow up. At least have discussion. Oh pernah inventory minat kerja je. Revise balik dengan anak. Anak minat apa? Tengok result anak. Oh dia minat macam ni. Tak ada harapan jadi doktor ni. Dia yang tentukan. Parent have to admit lah. Tengok result anak. Oh result anak aku ni tak boleh contoh. Kita tengok result fizik. Tak boleh jadi engineer. Sama macam inventory minat kerja je. Tengok result anak. Oh anak aku tak boleh pergi ke arah doktor ni. Dia ke arah mana? You have to admit lah. Kena berdamai dengan jiwa sendiri lah. Jangan push your ego tu kepada anak-anak. Itu saya ambil tiga sistem, cikgu, parent